Hui. Bang, sama vibes padu ke tak? Yang tu abang tak tahu. Sebab abang last pernah bau dekat FFM dan hidung abang masa tu dah rosak. Tak bau apa-apa langsung. Tapi abang cubalah untuk beli secara online Summer Vibes daripada High Notes, iaitu on creation daripada High Notes. Ya Allah, ketak nak mau. Ya, inilah dia Summer Vibes daripada High Notes. Dan ramai orang kata Summer Vibes ni dia punya bau pineapple dia dengan halia dia dominan tau. Dan kau tengoklah kotak dia. Ya Rabbi, cantik gila. Bismillahirrahmanirrahim. Hui. By the way, hidung aku tu sumbat tau sekarang ni. Bismillah. Dia nanas yang segar tapi at the same time dia ada manis. And at the same time dia ada sedikit macam spices tau. Fresh spicy. Yang ni aku boleh kata boleh buat outdoor tau walaupun dia manis nanas. Kau jangan expect dia macam bau Avantos tau. Tak ada. Lain-lain. Sebab yang ni bau nanas yang manis, tropical, segar dan ada sedikit aromatik dia tu. Nak kata dia bau susu, lactonic, tak ada waktu permulaan. Memang dia straightforward bau nanas yang segar, fresh, spicy macam tu. Okey, lepas aku bawa betul-betul lepas 9 minit, aku dapat detect halia tu. Tapi halia dia bukan jenis halia yang kasar tau. Dia halia yang bagi aku sedikit keras. Tapi dia still bagi rasa macam fresh, spicy tu lah. Okey, so far aku dah bau selama 10 minit dan masih lagi tak ada bau keluar bau lactonic, something like that yang membuatkan bau dia rasa macam berlemak susu macam tu. Tak apalah, aku rasa mungkin dia akan keluar lepas 1 ataupun 2 jam kot lepas dia dah dry down sepenuhnya. So sekarang ni aku cuba akan review dia punya bau daripada segi opening saja. Dan Summer Vibes ni aku boleh bagi dalam 8/10 lah.